Jika anda pernah bermain dengan magnet, anda tahu bahawa terdapat perbezaan antara mereka. Terdapat magnet yang kita gunakan untuk melekatkan beberapa benda di peti sejuk kita yang lebih lemah dan juga ada yang lebih kuat yang mempunyai pelbagai kegunaan lain. Tetapi rahsia untuk menghasilkan magnet yang kuat terletak pada satu unsur. Jadi hari ini kita akan bercakap tentang magnet neodymium. Ceritakan lebih lanjut tentang kejuruteraan. Hari ini kita akan bercakap tentang salah satu bahan yang paling menarik dalam kejuruteraan moden, iaitu magnet neodymium. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah magnet kecil boleh menjadi begitu kuat sehingga mampu mengangkat objek yang jauh lebih berat daripada dirinya sendiri? Atau bagaimana magnet-magnet ini dapat mengekalkan daya magnet yang begitu kuat walaupun dalam keadaan yang melampau? Sebenarnya, jawapannya terletak pada gabungan unik sifat kimia dan fizikal yang menjadikan neodymium sebagai bahan yang luar biasa. Tetapi, apa sebenarnya magnet neodymium itu? Untuk memahaminya, kita perlu bermula dari asas. Magnet neodymium bukanlah magnet biasa seperti yang anda letakkan di peti sejuk. Sebenarnya, ia adalah aloi logam yang terdiri terutamanya daripada neodymium, besi dan boron. Gabungan khusus unsur-unsur ini menghasilkan bahan yang mempunyai sifat magnet yang sangat kuat, jauh lebih hebat. Magnet ferit tradisional atau alnico. Neodymium ialah unsur kimia yang tergolong dalam kumpulan lantanida, juga dikenali sebagai unsur nadir bumi. Tetapi, mengapa gabungan unsur-unsur ini menghasilkan kemagnetan yang begitu ekstrim? Jawapannya terletak pada struktur atom neodymium. Anda tahu apa yang membuatkan sesuatu bahan itu bersifat magnetik? Sebenarnya, semuanya bermula dengan elektron. Setiap elektron mempunyai satu sifat yang dipanggil spin, yang boleh dibayangkan seperti satu putaran kecil. Apabila banyak elektron mempunyai spin yang sejajar dalam arah yang sama, mereka menghasilkan satu medan magnet kolektif. Dalam neodymium secara khusus, elektron pada lapisan 4F mempunyai satu ciri istimewa. Mereka dapat mengekalkan spin mereka sejajar dengan sangat stabil berbanding dengan bahan lain. Ini bermakna neodymium mempunyai keupayaan semula jadi untuk menghasilkan kemagnetan yang kuat. Tapi tunggu dulu, kalau neodymium tulen sudah bersifat magnetik, kenapa kita perlu tambah besi dan boron? Jawapannya ialah aloi Nd2Fe14b yang merupakan formula kimia bagi magnet neodymium yang paling biasa, menghasilkan struktur kristal khas yang sangat memperkuatkan kemagnetan. Besi menyumbang dengan keupayaan magnetiknya sendiri, manakala boron membantu menstabilkan struktur kristal, meningkatkan coercivity bahan tersebut. Jika anda tidak tahu, coercivity ialah istilah teknikal yang bermaksud ketahanan bahan untuk kehilangan kemagnetannya. Dalam kata lain, semakin tinggi coercivity, semakin sukar untuk menyahmagnetkan magnet tersebut. Sekarang mari kita bincangkan tentang ciri-ciri fizikal yang menjadikan magnet-magnet ini begitu istimewa. Salah satu sifat yang paling penting ialah ketumpatan tenaga magnet, juga dikenali sebagai produk tenaga maksimum. Magnet neodymium mempunyai ketumpatan tenaga magnet yang boleh mencapai 50 megaohm, iaitu kira-kira 10 kali ganda lebih tinggi daripada magnet ferit tradisional. Ini bermakna dalam isi padu yang jauh lebih kecil, magnet neodymium mampu menghasilkan daya magnet yang jauh lebih kuat. Itulah sebabnya anda melihat magnet neodymium yang sangat kecil tetapi mampu mengangkat objek berat. Tetapi, bagaimana sebenarnya daya magnet ini dihasilkan? Apabila anda memagnetkan sesuatu bahan, anda sebenarnya sedang menjajarkan domain magnetik mikroskopik di dalamnya. Bayangkan, setiap domain itu seperti sebuah magnet kecil. Apabila semua magnet kecil ini menghala ke arah yang sama, medan magnet mereka akan bergabung, menghasilkan medan magnet yang jauh lebih kuat. Dalam magnet neodymium,
struktur kristal aloi neodymium besi boron membolehkan domain-domain ini tersusun dengan sangat cekap dan kekal tersusun untuk jangka masa yang lama. Inilah yang menjadikan magnet neodymium sebagai magnet kekal, iaitu ia menekalkan kemagnetannya tanpa memerlukan sumber tenaga luar. Satu lagi ciri fizikal yang penting ialah suhu Curie. Anda tahu apa yang berlaku apabila anda memanaskan magnet? Jadi, apabila suhu meningkat, tenaga haba mula mengganggu penjajaran domain magnetik. Terdapat satu suhu tertentu yang dipanggil suhu Curie di mana bahan tersebut kehilangan kemagnetannya sepenuhnya. Bagi magnet neodymium, suhu ini adalah kira-kira 310 darjah Celsius. Ini adalah agak tinggi berbanding dengan magnet lain, yang bermaksud magnet neodymium dapat mengekalkan kekuatan magnetiknya dalam julat suhu yang luas, menjadikannya sesuai untuk banyak aplikasi industri. Tetapi apakah rahsia di sebalik kekuatan magnet yang luar biasa ini? Jawapannya terletak pada satu sifat yang dipanggil pemagnetan tepu. Ini bermakna neodymium dapat mencapai keadaan pemagnetan yang sangat hampir dengan maksimum teorinya. Digabungkan dengan kursiviti yang tinggi, ini menghasilkan satu bahan yang bukan sahaja menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, tetapi juga mampu mengekalkan medan itu dengan stabil. Struktur kristal tetragonal bagi aloi neodymium, besi dan boron menghasilkan anisotropi magnetik yang sangat kuat, yang bermaksud bahan ini mempunyai arah keutamaan yang sangat jelas untuk pemagnetannya. Ini menyumbang kepada kursiviti dan kestabilan medan magnet. Sekarang, anda mungkin tertanya-tanya, jika neodymium begitu kuat, mengapa kita tidak menggunakan magnet neodymium untuk segala-galanya? Baiklah, terdapat beberapa kekangan. Pertama, neodymium ialah bahan yang rapuh dan boleh pecah dengan mudah jika dikenakan hentakan mekanikal. Kedua, ia mudah terhakis, terutamanya dalam persekitaran yang lembap. Dan sebab itulah, magnet neodymium biasanya disalut dengan nikel, tembaga atau emas untuk melindunginya. Ketiga, kosnya lebih tinggi berbanding dengan magnet tradisional. Dan akhirnya, pada suhu yang sangat tinggi, hampir dengan suhu Curie, magnet mula kehilangan kekuatan magnetiknya. Tetapi, walaupun dengan kekangan ini, magnet neodymium telah merevolusikan pelbagai aplikasi. Ia digunakan dalam motor elektrik berkecekapan tinggi, penjana tenaga angin, cakera keras komputer, fon kepala, mesin resonans magnetik di hospital dan juga dalam teknologi aeroangkasa. Gabungan unik sifat kimia dan fizikal neodymium, besi dan boron telah mencipta satu bahan yang mencabar had magnet konvensional. Jika hari ini anda menggunakan fon telinga Bluetooth kecil di telinga anda dengan kualiti yang luar biasa, itu kerana pemacu audiofon kepala dapat dikecilkan dengan penggunaan magnet neodymium tanpa kehilangan kualiti. Dan anda tahu, apabila kita bercakap tentang inovasi dalam bahan seperti neodymium, kita sedang bercakap tentang para profesional yang mempunyai idea yang cemerlang dan berjaya mengubahnya menjadi produk yang digunakan oleh berbilion orang setiap hari. Jadi, adakah anda tahu bagaimana magnet neodymium boleh menjadi begitu kuat? Pernahkah anda terfikir berapa banyak magnet neodymium yang anda ada di rumah tersembunyi di dalam peralatan elektronik anda? Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Saya ingin tahu. Di sebelah sini, ada dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan like, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja, pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.